Kalau korang gaji RM4,500 nak pakai kereta Continental, inilah peluang dia. Ini dia Mercedes-Benz A250 2.0 Turbo Automatic tahun 2017. Register Malaysia 2020. Hatchback premium dari Mercedes. Compact tapi penuh karakter. Desain luar nampak sporty dengan AMG styling. LED headlamp nampak lebih sporty dan agresif. Di bawah bonnet, enjin 2.0 liter, turbocharged 4 silinder, sekitar 211 horsepower dan 300 Nm of torque. Tukar gear cepat dan responsif. Dengan spoiling 18 inci dengan disc brake warna merah memang ngam dengan bodi. Masuk dalam rasa premium terus dengan pedal shift, multi-function steering, dynamic select mode, infotainment display kemas dengan seat leather sporty. Anggaran bulanan RM1,600, ikat 8 tahun dengan gaji RM4,500 dah boleh memohon guys. Unik macam ni memang tak lama atas market. Berminat dengan sport car ni? Boleh calling saya ataupun walk in dekat Express Auto. Assalamualaikum.